Nampaknya, isu Abah Belon ni masih tidak jumpa hujungnya selagi mana ada pihak yang cuba mengapi-apikan keadaan ini dengan menaikkan persepsi negatif anggota awam terhadap orang Melayu. Daripada politikus sehinggalah orang awam cuba untuk menaikkan persepsi bahawa anggota DBKL bertindak kejam dan seolah-olah sudah hilang simpati kerana telah menganiaya seorang peniaga belon di Jalan Tar. Bak kata mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, kesalahan Abah Belon hanyalah menjual belon demi sesuap nasi. Seandainya hidup di realiti sesenang Muhyiddin bertutur kepada media. Tapi tidak, kesalahan Abah Belon bukanlah setakat dirinya menjual belon. Tetapi kesalahannya adalah tidak mempunyai permit atau lesen niaga, ganggu penguatkuasa jalankan tugas dan tak beri kerjasama apabila disuruh beredar. Bila tak ada permit, tak adillah bagi peniaga lain yang membayar tapak sewa bazar dengan harga ratusan ringgit. Namun, mereka tanpa permit dengan bebasnya berniaga secara haram. Dan bila dikasari, mulalah drama air mata. Bila DBKL jalankan tugas, mereka marah dan caci anggota tersebut. Tetapi, adakah mereka mahu Jalan Tar jadi seperti dulu? Berebut tapak, pacak kemah sesuka hati mereka di kawasan yang tak sepatutnya. Adakah Kuala Lumpur seperti itu yang diinginkan, yang diidamkan? Sedangkan, yang dizalimi sekarang adalah warga peniaga yang membayar sewa tapak, staf DBKL yang susun perancangan rapi untuk pengurusan bazar serta pengunjung yang mahukan suasana teratur dan selamat. Jadi sudah-sudahlah mainkan naratif, oh aku Melayu jadi aku boleh berniaga sesuka hati. Melayu lah. Ini semua Melayu lah, bukan bangla lah niaga. Kalau betul nak berniaga, apply lah lesen. Jangan jadi samsai dan gertak di BKL. Rentetan daripada kes ini ada juga yang ancam anggota di BKL untuk sembah asid. Komen berbau ukutan sebegini seharusnya dipandang serius dan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Anggota di BKL cuma jalankan tugas mereka. Mereka tidak saman orang yang mempunyai lesen berniaga ataupun saman sesuka hati mereka. Thank you.